Surah yang kita mahu bincangkan ini begitu tinggi sebenarnya falsafahnya. Bagi sesiapa yang melihat perbahasan ulama yang pelbagai, kita akan kagum dengan 3 ayat pertama yang disebutkan watini wa zaitun, demi tin dan zaitun, wa turi sinin, demi tur Sina iaitu gunung Sinai, dan juga wa hadzal baladil amin, dan demi negara yang aman iaitu Makkahul Mukarramah. Terlalu luas falsafah tentang perbahasan ini dan saya hanya mahu sebut satu sahaja perkongsian ulama dalam bab ini sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Al-Maraghi bahawa keempat-empat ini tin, zaitun, bukit Tur Sinin ataupun bukit Sina dan juga negara yang aman Mekah, ini semua adalah mewakili zaman tertentu. Iaitu kata Syekh Al-Maraghi, zaitun merujuk kepada, atin merujuk kepada zaman manusia yang awal, zaman Nabi Adam AS. Manakala zaitun merujuk kepada era manusia yang baru, iaitu Nabi Nuh AS selepas kehancuran manusia era yang pertama. Manakala waturi sinin adalah era Nabi Musa AS dan wahazal baladil amin adalah era Nabi Muhammad SAW. Jadi surah ini mengajak kita mengimbau kenangan 4 generasi yang lepas dalam kita membina manusia yang berdaulat. Sekiranya kita tidak mencontohi manusia yang berjaya, sebaliknya kita mencontohi kaum Nabi Nuh, maka summa radadnahu asfala safilin, kita akan menjadi manusia yang hina.